kita pun tak expect sambutan tu sangat besar. Belum kita lancar lagi, produk kita dah sampai Singapura. Permintaan sangat besar. Kalau kita tengok tadi di bawah NGO pemaaf, order pun dah 10,000 balang untuk yang pertama. Ko Irama pun minta lebih kurang macam tu, besar juga. Untuk Lembaga Lebuh Raya, kempen Hari Raya kita di sepanjang RNR plus LPT dan Elite. Elite kita ada 14 tempat untuk kita pasarkan. Macam saya cakap tadi lah, kita hanya mampu 100,000 pack saja. 100,000 pack ni untuk kita punya Lembaga Lebuh Raya punya kempen. Satu pack tu konsist 4. Yelah, kita dah biasa cakap balang, ada cakap bekas, jadi macam tu lah saya gunakan balang dulu lah. 4 balang untuk satu pack, nilai RM100. Dan setiap pembelian kita masih lagi nak dapat tema daripada agensi yang berkaitan, sebab kita tak boleh cakap pertandingan buy and win, kita masih tengok keadaan tu. Tapi kita immediate dalam bulan ni juga kita akan finalkan apa yang patut kita buat, dan memang dalam perancangan, dalam cadangan kita ke Lembaga Lebuh Raya, kepada PLAS, kepada yang lain tu, buku pertandingan yang dapat tajuk dia pulang bergaya di Hari Raya. Beli dapat peluang untuk menang banyak hadiah yang nilai dia lebih 200,000.